Kita dah balut, kita dah kemaskan. Lepas tu kita dah buat bracket dalam ni. Okay. Bracketnya aku buat begini lah. Okay. Untuk relay kipas fan motor dengan ni aircon. Okay. Yang penting dia boleh lepas untuk masuk signal. Okay. Lepas tu kalau nak tukar relay, buka saja ni signal. Nampak kan? Signal apa relay. Jadi boleh cabut-cabut. Sebab aku dah buat bracket satu untuk ikat ke bawah tu. Dalam bawah ni ada nut 10, skru 10 aku ikat kat situ. Tapi satu je lah, okay, kelemahan untuk wiring Zorok ni, satu kelemahan dia lah. Satu kelemahan dia kalau hantar kat bengkel lain-lain dia tak nak buat. Kalau boleh buat tempat yang senang lah, okay. Kalau yang ini nasib korang lah, kalau pemain tu nak buat lah. Jadi satu wiring untuk aku yang tadi buat tu aku dah siap lah. Okay, aku lalukan dekatnya pipe untuk pipe brake ni lah. Aku lalu sini, okay, benda dah siap, okay. Jadi benda ni tadi kat sini kemas, kosong. Okay, aku lalukan bawah. Lalukan bawah daun pisang Yang penting daun pisang jangan dibuka lah, okay. Sebab apa? Dia akan masuk air dekatnya relay tu lah. Relay ke kacau wiring lah. Jadi kat sini daun pisang kalau boleh jangan buang lah. Okay, yang wiring lalu sini. Lagi satu nak buat wiring kat bawah sorok bawah ni, kena ingat lah. Okay. Ada spok rem, ada tayar, jangan sampai tersangkut. Okay. Kalau tersangkut, fikir sendirilah apa jadi. Okay, jadi kat sini aku dah kabel tie kat sini. Wiring ni yang lebih-lebih ni aku sekalikan kat sini lah. Jadinya bendanya tak kusut sangat, tak serabut sangat. Soket yang belakang ni aku dah buat dah. Okay, dia lalukan bawah ni Okey, lalu terus pergi ke soket sini. Jadinya tak nampak lah benda tu kusut. Okey, terabur. Okey. Nampak macam serabut, tak adalah nampak. Jadi kat sini nampak dah kosong lah. Okey. Next time kita akan buat ni lah. Next kita akan buat ni. Okey, untuk aircon sudah settle, kita akan buat ni lah lepas ni. Okey. Apa-apa nanti aku akan sambung lagi video. Apa cara gas.